Sophie? Bos? So, how's your trip? Bos datang sini nak apa? Saya bukan bos awak. Baiklah Encik Azlan. Bawalah Encik tu. Baiklah, sekarang ni awak datang sini nak apa? Nanti kan rumah awak. Nice house. Bos datang sini kenapa? Saya nak balas jasa awak. Jasa? Apa yang saya dah buat dengan bos? Ini kan kota awak. Ya, kenapa? Mana kucing awak? Saya tak ada kucing. Oh, Saya allergic dengan bulu kucing. Kenapa? tapi bukankah awak suka mumur dengan puput? Saya pakai mask. Okey, sekarang ni bos datang sini. Kenapa, bos? Awak nak tahu tak? Dekat office tu kan, dah rasa lain dah awak tak ada. Tapi yang pasal ganti rugi kursi tu, saya main je. Gurau. Sekarang ni, baru saya sedar yang tanpa awak, betapa susahnya nak jaga put-put dengan muk-muk. Yang paling penting, saya perlukan awak, Sophia. Kalau bos datang sini, semata-mata nak suruh saya basuh boxer bos tu, lepas tu nak jaga put-put dengan muk-muk tu. Please don't call me boss. Lantaklah. Lepas tu nak suruh saya buat kerja menimbul ke office tu, lepas tu biarkan si Maria dengan si Dora tu duduk macam patung. Tak payahlah, saya tak nak lah. Oh, lagi satu. Bos memang tak respect saya kan? Bos boleh cerita kat semua orang yang saya pakai spender size XXXL. Dan untuk pengetahuan bos, saya dah tak ada X. Saya perasan. Lepas tu kalau datang sini, semata-mata nak mengejek saya, nak tengok saya macam mana, baik tak payahlah. Baik bos baliklah. Saya datang sini bukan nak ambil awak kerja balik. Habis tu? Saya datang sini nak pujuk awak balik. Saya sedar. Tanpa awak, saya tak sempurna, Sophia. Dan saya datang sini bukan atas kehendak orang lain. Atas kehendak diri saya sendiri. Awak tahu kan? You're always my favorite man. Apa pasal ni ya? Ada kamera kat sini? Maria, Dora, keluarlah, tak payah mainkan aku lah. Lagi satu bos. Yelah, lantaklah Adlan. Sekarang ni keluarlah, boleh tak? Aku tak nak kerja dengan kau lah. Saya tak nak kerja dengan bos. Nasi hidup saya ni bukan untuk dipermainkan. Boleh tak keluar sekarang? Boleh tak? Keluarlah. Nak buat apa tu? Nanti dah siap basuh, saya hantar balik. Tak payah. Kain baju dengan sampah ni personal. Apa lagi, keluarlah.
sini, aku belum mati. Aku masih berdiri, aku masih menanti, aku terus mencari. Akan ku simpan kenangan cinta kita yang tak akan terpadam selamanya. Waktu, tinggalkan aku dengan semua mimpiku. Masa pun berlalu, sibuk ke hujung minggu. Apalah yang bos cakap tadi tu betul. Saya memang tak boleh hidup tanpa awak. Namun ku perlu waktu. I love you, Sophia. Biarkan aku dengan semua mimpiku. Sophia? Hey! Ingat. Sophia? Tuhan, apa ini ku rasakan? Buat senyumku tiada henti. Apa ini mabuk kebayang? Pusing-pusing tiada nota. Oh, ku malu, ku malu. Siapa dia yang berani sanggup mengusik perasaanku? Jika ini semua terasa biasa, ada mungkinkah ini